keluar rame pas. Enggak. Beli jalan. Juga. Udah hari Rabu dia keluar ke rumah tuh. Lepas tu dia lari, ada kawasan itu juga tak keluar kawasan. Jadi kadang tidur tepi jalan, bawa sebuah balik-balik pokok dan ada naik pokok juga. Pakai manyang. Naik pokok tujuan jangan orang nampak. Okey, lepas tu minta air sama orang India. Okey. Nak tolong saya keluar dari salah satu yang Sarawak Polis Sarawak itu, buat dibawa balik Polis Sarawak, sama aku juga. Saya cakap dibawa balik Polis Sarawak. Lepas tu dan saya tu ambil saya balik, bawa balik. Lepas tu jam 5 baru saya balik rumah. Saya cuma salat wajib. Saya tunggu sampai saya nak bawa balik saya Indo. Bawa balik ke Indo. Lepas tu jam 11 malam baru saya diantar sampai ke daerah Kajang. Daerah Kajang. Dari Rawang diantar ke Kajang. Yang antar siapa? Datuk tu Datuk mana? Datuk daerah tu juga, kawan yang tadi. Oh, Datuk tu Datuk kawan majikan tu. Datuk tu ada cakap apa? Mau saya balik Indo. Malam Jumaat berarti kan. Jam 11 malam sampai jam 11 malam dari Rawang sampai sini jam 12 malam. Saya nginap kat hotel. Siapa yang bayar hotel? Ni orang. Datuk tu? Ya. Datuk yang bawa kamu ke hotel suruh nginap kat situ? Okey, lepas tu? Lepas tu katanya esok pagi jemput. Ada orang jemput saya. Tapi saya tunggu sampai jam 5 tak ada. Tak ada, okey. Di hotel Rawang? Okey, lepas tu? Bukan, hotel Kajang. Di hotel Kajang, lepas tu? Lepas tu, jadi saya tunggu sampai jam 5. Tak ada sampai jam 6, sampai jam 10 malam. Jadi ada orang yang tunggu saya bawa balik rumah dia nginap. Orang apa? Orang Jawa, orang Aceh? Orang Jawa. Jadi di depan hotel tu dia ambil? Orang yang itu dia kerja kat situ. Oh, orang Jawa yang tolong tu dia kerja kat hotel tu. Dia bawa balik ke rumah dia. Okey. Hotel tu kan ada daftar kan, kita pernah nampak datuk siapa Okey. Nah, okey. Ini kenal orang ni semua? Ini adik saya. Oh, ya, adik buku. Oh, tentu. Waktu di rumah majikan menghubung pernah telepon? Anak telepon. Jadi waktu ditanya pakai hubungan ya? Karena ingat nomor abang apa? Jadi laki tolong barunya telepon bayar paruh kampung. Kalian dari kampung jauh umurnya. Dari kampung. Jauh umurnya baru telepon. Oh, nah. Gaji naik jauh. Pada trip mana dipai? Mana digaji? Itu. Kenapa pernah dipai? Oh, lebih itu. 1 tahun dia tak pernah dikasih gaji. 1 tahun dia tak pernah dikasih gaji. Ya, betul. Sikit pun tak pernah. Sekali berapa? 1 juta, 2 juta. Ya. 2 juta, 3 juta tak ada. 1 juta, 2 juta aja lah. Sekali saja. Lepas itu enggak ada. Pegang sendiri pun tak ada. Tak ada. Ya. Enjoy semua tak ada. Apa ini? Okey. Right? Jadi kalau deh memang mudah tenang. Yang saya bantu kerja buku bantu. Anak salah. Tenang. Saya bantu no.
Apa? Bantu nih. Ada bantu anak-anak. Hah? Kesian betul ya. Ya. Sudah disiir naik panas lagi. Sudah duit tak dikasih lagi. Makan tak dikasih lagi. Jadi mana? Untuk majikan kau minta. Yang menjadi majikannya ngadatuknya ngerapat. Pakan depung ngerapat. Nah pernah pegahaba datuknya ngon majikan ron nah pernah pegahaba. Nah pernah merumpuk nang dalam. Nah ajak rumah. Oh nah. Dia datuknya ya coron empat boleh pulih rawang. Nah tu. Oh datuknya. Nah telepon majikan ron. Telepon ibu gah ibu bawa lain. Saya Allah alam saya hari yang pasti lo malam Jumat kena daerah Panjang lo pun ada cer. Oh mana? Hanya di tengah lo yang saya program program ya. Lo hanya lo tu ini lo tu saja. Ya. Kurang Melayu beda lah. Kurang Melayu. Kan orang India atau Cina kan. Pegawai orang Melayu. Nah. Dalam ramai-ramai ya. Siapa sangka dalam ramai-ramai. Ya boleh semua pakai. Hah? Bos memang bos. Tapi pangkat. Berapa? Ada putih nang putih. Mbak wajah putih hitam kena butuh putih nang kan? Terus boleh. Di atas ke atas ini ke sini. Sini atas ini. Bintang berapa? 1, 2, 3, 4 bintang. Ada. Ino nak? Ino? 3. Pakai baju dalam atau baju luar? Baju luar. Baju keluar. Oh ya? Oh ya. Menan. Okey, berterang. Nandro ni punah yang asli? Anissa. Beben ayah ron punah? Jamil. Desa? Krung Tuan, Aceh Utara. Aceh Utara, Desa Krung Tuan, Aceh Utara. Yang Kabupaten Pura? Kabupaten Jura ya. Kabupaten Aceh Utara. Desa Krung Tuan. Nang kecil tu nang kecil. Nah. Tengkuk Jino. Oh jadi Jino kecil yang punya tengkufan. Nang beli pun na. Okey. Drone tu? Tengkuku lah. Ini sepupu. Nah sepupu. Tak yang ni. Dengan ni sepupu. Ini kira ni memang satu sewa. Dan satu sewa. Ini suami. Oh mana? Kampung kat Depu. Kat Depu ah. Okey mana? Berarti lain 4 putar nak sakit dia nak putar nak sakit. Boleh sikit lah. Boleh kiban pernah hicok jantung buat minti tu kiban. Nah, anak pun baju lo Aceh. Lo Aceh, ini orang Aceh. Betul lah. Lo Aceh, lo yang Aceh. Mau Aceh Medan, bahasa Aceh nak jadi. Katanya Medan. Ya? Mana baju pelik ni? Ya? Mana puan. Okey. Kiban naik antuk kiban. Ana ipong kaya boleh nak. Ngau ke? Ngau darah. Apa kunci ni? Apa pekan ipoh hotel tepohnya betul. Oh disebabkan mungkin yang disuruh buat kerja tu pertama mungkin tak kena cita rasa dia, lambat buat kerja ataupun apa nama sekarang dia suruh bukan buat terus nanti dulu buat contoh. Jadi tak tepat waktu lah. Jadi pun kamu lagi yang di poju mana
punca-punca lagi yang ipoh. Puto kamera kan? Puto kamera boleh. Nudam. Oleh jeda lah ya. Orang tu ya. Tahu. Igo ipoh ngempu ipoh yo patah igo apa? Kiban ipoh. Nang kaya atau ngajaro? Ngajaro. Nairi kamano. Itu ho. Anak pun ngade. Anak pun kamu nak rumah doktor untuk apabila merawat, itu pun yang mana, anak pun je yang masalah. Pakai ipoh je kiban ngempu ipoh ngajaro itu mbok. Itu ho. Itu muka na. Itu muka ada nah yo rumah igo mana pun mah mana pun. Nampak. Nah igo apa? Gajinya patah banyak. Ya ni jaro. Nyo pakai na. Nyo isu iya. Nah itu yang soal koi pu promo. Promo ha. Okey. Istri dia yang siram air. Istri dia siram air tu. Dekat sikit. Dekat sikit. Kaki dia. Yang di belakang tu tengok ada yang sungai panas. Maaf. Belakang tu penting yang sungai panas nampak ada bekas di sini. No. Kejam betul. Jaro memang. Sesuai. Gaji tak dibayar, tak dikasih. Mana apa? Tak dikasih. Sudah itu ya, dihalau dia lagi. Sudah itu mak duit tak gaji tak dikasih. Dipukul dia lagi. Oh ya Allah, dangku manusia. Hah? Anak tu. Hah? Baru Anak pun kau haji laki kalian kau jumpa. Hah? Kau anu salah. Udah dah pun balam telah haji. Kau mau tak pegang mentang baru hari ni kau? Tak pegang mentang urung kita daun. Benar? Ya bangnya anak pun. Ide mentang anak pun kan baik kalian kau nyat. Ide maaf apa? Anak pun. Beo apa? Belakang dia tu. Belakang. Najak ron kana? Najak ron. Mah apa? Anak pun. Wah. Ya Allah ya Tuhan. Subhanallah. Banyak kan kesiannya. Bolong ya Allah Tuhanku. Yang dek hari siksa yang tengah bantunya. Siksa memang betul. Ya. Nyo isu je siramnya. Isu. Taboklah pu mo ciri amna. Ha? Ngenglah. Nyo na yang itu mentang ataupun naik poh ngang kaya ataupun ngawu. Ngawu naik poh baru. Pegang you. Lagi nak.